Cerita seram. Assalamualaikum semua. Nama aku Mia. Sebenarnya, aku bukanlah seorang yang mudah percaya pada perkara mistik, tetapi memandangkan aku dibesarkan oleh arwah nenda aku, seorang bidan lama yang cukup disegani. Aku sering didedahkan dengan sisi dunia yang tidak nampak oleh mata kasar. Nenda aku, atau kami panggil Tok Wan, bukanlah bidan kampung biasa. Beliau merupakan bidan bertauliah yang pernah berkhidmat di kawasan pedalaman Sarawak sekitar tahun 80-an. Pengalamannya, keluar masuk hutan rimba pada waktu tengah malam demi menyambut bayi yang mahu melihat dunia, menjadikannya seorang yang sangat kental. Kata Tok Wan, makhluk halus ini ibarat jiran yang tidak diundang. Jika kita tidak mengusik mereka, mereka tidak akan mengganggu. Namun sebagai bidan, beliau sering menjadi pelindung kepada ibu-ibu yang sedang lemah dalam pantang. Setelah bersara, Tok Wan menetap bersama keluarga kakak sulungku di sebuah kawasan perumahan lama di pinggir bandaraya Kuching. Kawasan itu agak unik kerana rumahnya dikelilingi oleh pokok-pokok rumbia dan berdekatan dengan sebuah kilang papan yang sudah lama terbengkalai. Walaupun kawasan itu nampak moden, aura di dalam rumah Tok Wan sentiasa terasa sejuk dan sedikit berat, terutama di bahagian bilik tidurnya yang terletak di hujung lorong dapur. Kata Tok Wan, makhluk halus ini ibarat jiran yang tidak diundang. Jika kita tidak mengusik mereka, mereka tidak akan mengganggu. Namun sebagai bidan, beliau sering menjadi pelindung kepada ibu-ibu yang sedang lemah dalam pantang. Kejadian ini berlaku pada tahun 2014. Sewaktu kakakku, Kak Long, baru sahaja melahirkan anak ketiganya. Mengikut adat, Tok Wan sendiri yang menjaga Kak Long sepanjang tempoh berpantang. Dipendekkan cerita, pada suatu malam Jumaat yang sangat sunyi, Kak Long sedang berehat di dalam biliknya bersama bayi yang baru berusia 10 hari. Suami Kak Long pula sedang bekerja shift malam. Jadi hanya ada Tok Wan, Kak Long dan dua orang anaknya yang masih kecil di dalam rumah itu. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Tok Wan seperti biasa masih belum tidur. Beliau duduk di kerusi rotan di ruang tamu sambil membaca kitab lama dengan hanya bertemankan cahaya lampu malam. Tiba-tiba, anak sulung Kak Long yang berusia 6 tahun keluar dari bilik dengan wajah pucat. "Tok Wan, kenapa ada perempuan tinggi berdiri dekat tingkap bilik mak? Dia tengah jilat cermin," bisik budak itu dengan nada menggigil. Tok Wan tidak terkejut. Beliau cuma menutup kitabnya perlahan-lahan. Saat itu juga, bayi di dalam bilik mula menangis dengan nada yang sangat pelik, bukan tangisan lapar, tetapi tangisan ketakutan yang seolah-olah suaranya tersekat di kerongkong. Kak Long pula menjerit memanggil Tok Wan. Katanya bayinya tiba-tiba menjadi biru dan sesak nafas, seolah-olah ada tangan gaib yang sedang menekan dada kecil itu. Tok Wan segera melangkah masuk ke bilik. Beliau nampak dengan jelas satu bayangan hitam yang sangat besar sedang bertengger di atas almari baju. Dengan matanya yang merah menyala merenung tajam ke arah uri yang belum sempat dibersihkan sepenuhnya petang itu. Rupanya makhluk itu membawa anaknya yang kecil dan bodoh untuk menghisap darah ibu yang sedang berpantang. Tok Wan segera melaungkan azan dengan suara yang cukup tenang namun berwibawa. Beliau mengambil kain hitam miliknya dan menghibas ke arah almari tersebut. Serta-merta, kedengaran bunyi seperti seekor kucing besar yang terjun dari bumbung rumah, diikuti dengan bau hamis yang amat menyengat. Bayi Kak Long kembali bernafas normal dan tangisannya reda. Tok Wan hanya berpesan, "Jangan biarkan tingkap terbuka selepas maghrib. Mereka bau darah manis kamu." Setahun kemudian, Tok Wan jatuh sakit dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Suasana pilu menyelubungi kami sekeluarga. Namun, apa yang pelik adalah semasa proses pengurusan jenazah, makhluk yang memandikan jenazah Tok Wan terpinga-pinga kerana kulit. Tok Wan terasa sangat kenyal dan berbau harum seperti bunga melo. Walaupun beliau sudah meninggal dunia lebih 12 jam. Katanya, ini adalah keberkatan tangan yang telah menyambut ribuan nyawa ke dunia. Malam pertama selepas pengebumian, kami semua berkumpul di rumah tersebut untuk majlis tahlil. Aku dan beberapa orang sepupu tidur di ruang tamu. Tengah malam itu, ibu aku yang tidur di bilik lama Tok Wan tiba-tiba keluar dengan wajah yang sangat cemas. Katanya, sepanjang dia cuba melelapkan mata, dia terasa seperti ada tangan yang sejuk mengusap-usap rambutnya. Bukan itu sahaja, bilik tersebut berbau bangkai yang sangat busuk sehingga menusuk ke jantung.
Ayah aku masuk ke bilik untuk memeriksa. Namun sebaik saja dia melangkah masuk, bunyi katil lama Tok Wan berkerit-kerit seolah-olah ada orang yang baru sahaja bangun dari situ. Ayah terhidu bau yang sama, tetapi peliknya, bila dicari di setiap sudut, tiada bangkai tikus mahupun kucing. Bau itu seolah-olah menari-nari di udara. Paling menyeramkan, buaian bayi yang berada di ruang tengah mula berayun sendiri dengan laju, sedangkan tiada angin mahupun bayi di dalamnya. Kami percaya itu adalah penjaga atau sakibaki, tenaga lama yang ditinggalkan oleh amalan Tok Wan dahulu yang masih belum mahu pergi. Malah, ibu aku pernah bermimpi Tok Wan datang kepadanya, cuba menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna hijau. Katanya itu adalah amanah yang perlu diteruskan. Namun, ibu aku menolak dalam mimpi tersebut kerana tahu bebanan yang bakal dipikul. Sejak itu, gangguan bau bangkai dan bunyi seretan di loteng rumah sering kedengaran, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencari tuan baru. Kini rumah itu telah dikosongkan. Namun, setiap kali aku melewati kawasan tersebut, aku seolah-olah dapat melihat kelibat seorang wanita tua yang sedang duduk di tangga, tersenyum tawa sambil memegang kain hitam, menunggu sesiapa sahaja yang sudi mewarisi rahsia yang tersimpan rapi di sebalik langsir usang itu. Al-Fatihah untuk Tok Wan. Semoga rohnya tenang di sana. Sumpahan darah pendeka. Sejak kecil, aku sering merasakan dunia ini tidak hanya dihuni oleh mereka yang bernafas. Nama aku Aryan. Kenangan pertama aku tentang mereka bermula ketika aku berusia 10 tahun. Semasa menemani ayah yang bekerja sebagai kontraktor elektrik di sebuah tapak pembinaan hospital lama, aku terperangkap di dalam sebuah bilik simpanan kabel yang pintunya tiba-tiba terkunci dari luar. Dalam kegelapan yang pekat, aku melihat susuk tubuh berpakaian lusuh dengan wajah yang hancur sedang mencangkung di sudut bilik, memegang sebiji kepala manusia yang masih berdarah. Aku meraung ketakutan sehingga pengsan. Ayah hanya menganggap itu khayalan kanak-kanak. Namun bisikan Pak Gad di situ mengesahkan bahawa bilik tersebut adalah bekas bilik mayat sementara. Kehidupan mistik aku berterusan sehingga ke alam universiti di sebuah kampus di selatan tanah air. Di sana, gangguan menjadi rutin harian. Dari tilam yang tiba-tiba basah dengan cecair hanya seolah-olah darah, hinggalah kepada rakan sebilik yang menyerupai kawan baik aku sedang mandi bersama sambil menyanyi kecil, sedangkan kawan aku yang sebenar sedang berada di dewan kuliah. Namun segala-galanya berubah menjadi lebih serius apabila seorang pengamal perubatan yang aku temui secara tidak sengaja menegurku, "Aryan, kau bawa sesuatu yang besar. Ia bukan dari sini, tapi dari darah kau sendiri. Balik dan tanya datuk kau tentang sumpahan pendekar hitam." Selepas tamat pengajian, aku dan 3 orang rakan Zak, Firdaus dan Lan menyewa sebuah rumah teres 2 tingkat di kawasan pinggir bandar yang sunyi. Kami menyangka hidup berdikari akan menjadi seronok, namun rumah itu mempunyai agendanya sendiri. Bunyi orang mengasah parang di dapur pada jam 3 pagi, air paip yang terbuka sendiri sehingga melimpah, dan suis lampu yang dipetik berkali-kali oleh tangan gaib menjadi muzik latar kami setiap malam. Zak mempunyai sebuah patung kayu antik bersaiz besar yang diletakkan di ruang tamu. Suatu hari, semasa Zak keluar bekerja, aku dan Firdaus melihat patung itu beralih kedudukan. Pagi tadi ia menghadap ke dinding, petang itu ia sudah duduk tegak menghadap pintu bilik kami dengan mata kayu yang seolah-olah mengekori setiap gerak-geri kami. Kemuncaknya, Lan menghantar satu gambar swafoto selfie yang diambilnya di dapur ke dalam grup WhatsApp kami. Di belakang Lan, jelas kelihatan susuk lelaki hitam legam tanpa wajah sedang menjulang sebilah keris tepat di atas kepala Lan. Kami semua terdiam. Itu bukan lagi gangguan biasa, itu adalah amaran. Firdaus pula sering diganggu secara fizikal. Dia yang sering keluar masuk hutan untuk kajian biologi sering membawa tetamu pulang. Pernah sekali, semasa dia sedang tidur, dia merasa ada tangan sejuk yang membelai lehernya. Apabila dia membuka mata, dia melihat seorang wanita berbaju merah sedang bertenggak di atas almari. Memandangnya dengan mata yang merah menyala, wanita itu kemudian melompat turun dan merangkak laju ke bawah katilnya. Satu malam, aku sedang khusyuk menonton filem aksi menggunakan fon kepala. Zak dan Firdaus sedang berborak di ruang makan.
Tiba-tiba, Zak masuk ke bilik dan duduk di sebelah aku di atas katil. Dia mula bercerita tentang masalah tempat kerjanya. Aku berhenti menonton dan melayan perbualannya. Kami bergelak ketawa hampir 10 minit. Kemudian, Zak berkata dia mahu ke dapur sebentar untuk minum air. Tidak sampai seminit, Zak masuk semula ke dalam bilik dengan muka yang letih. Baru sahaja pulang dari kerja dengan beg sandangnya yang masih di bahu. Darah aku terasa kering. Zak, kau baru balik? Tanyaku dengan suara tergetar-getar. Zak memandang aku pelik. Yelah, baru sampai ni. Kenapa kau pucat sangat? Aku memandang tempat. Zak duduk tadi, kosong. Hanya kesan lekukan di atas tilam yang masih ada. Aku sedar, aku baru sahaja berborak dengan sesuatu yang menyerupai kawan aku. Kami cuba bertahan dengan memasang ayat-ayat suci Al-Quran melalui pembesar suara selama 24 jam. Namun pada malam kedua, kami mendengar suara halus yang seolah-olah mengejek dan mengajuk bacaan tersebut dengan nada yang sangat menyeramkan tepat di telinga kami. Makhluk itu tidak takut, malah ia merasa tercabar. Malam itu, kami melihat kelibat hitam besar sedang berdiri di koridor luar bilik, memegang kepala Firdaus yang sedang tidur dengan kuku panjangnya. Keadaan menjadi terlalu bahaya apabila aku mula mengalami sesak nafas. Setiap kali mahu bersolat, seolah-olah ada tangan gaib yang mencekik leherku. Kami akhirnya meminta bantuan seorang ustaz yang pakar dalam urusan mistik. Ustaz itu hanya memandang aku dan menggiling kepala. Aryan, kau bukan kena ganggu. Kau adalah sarang. Ada ketua jin dalam badan kau yang menjaga harta peninggalan keluarga kau. Sumpahan pendekar hitam itu benar. Ustaz itu melakukan upacara pembedahan batin. Aku merasakan seolah-olah ada benda tajam yang menyiat kulit bahuku. Walaupun tiada luka fizikal, dia berjaya menangkap beberapa pendamping yang selama ini menghuni rumah kami dan memasukkannya ke dalam botol. Botol-botol itu beruap panas dan di dalamnya kelihatan kabus hitam yang bergerak-gerak ganas. Ustaz itu menunjukkan imej dari botol tersebut melalui telefonnya. Ada rupa wanita tanpa kepala, lembaga berbulu dan yang paling menakutkan, susuk pendekar bertaring yang sedang merenung tajam. Aku cuma boleh buang yang menumpang, tapi yang berada dalam darah kau, itu urusan kau dengan keturunan kau, pesan ustaz itu. Dia juga memberi pantangan agar tidak menyentuh makanan tertentu selama 3 hari untuk menutup jahitan batin. Namun, kerana terlalu lapar dan keliru, aku terlanggar pantang tersebut. Akibatnya, malam itu aku muntah darah yang dipenuhi dengan rambut dan paku karat. Akhirnya, aku terpaksa berpindah keluar dari rumah itu dan kembali ke kampung untuk menyelesaikan perjanjian lama keluarga yang aku sendiri tidak tahu hujung pangkalnya. Rumah di pinggir bandar itu kini kekal kosong. Namun jiran-jiran sering melaporkan melihat kelibat seorang lelaki berpakaian pendekar sedang berkawal di atas bumbung pada setiap malam Jumaat. Kisah aku tidak berakhir di sini. Kerana selagi darah ini mengalir, dia akan sentiasa ada di belakangku.